لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Dia tanya, apakah kelebihan bumi Madinah? Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi menunaikan umrah, lebih bagus, lebih baik kalau kita faham apa kebaikan dan keistimewaannya bumi Madinah ni. Sebab bila kita faham apa kelebihan dia, barulah akan lahir rasa cinta kepada kita untuk lebih banyak dan kuat beribadat sepanjang masa kita berada di bumi Madinah nanti. Okey, yang pertama saya nak anda faham, bumi Madinah dan bumi Mekah adalah dua tanah haram yang Rasulullah mendoakan keberkatan kepada mereka yang pergi ke tanah haram ni. Jadi kita kena faham, kita kena jelas. Tanah haram, Dajjal tak masuk. Tanah haram, orang bukan Islam tak boleh masuk. Jadi bila kita berada di sini, kita berada di satu tempat yang sangat mulia. Jadi tempat yang sangat baik, tempat yang sangat special. Sebab tu yang bagi saya, bila kita faham benda ni that is so special about Madinah dan Mekah, kita akan rasa lebih menghargai apabila kita berada di sana nanti. Dan yang kedua tuan-tuan, Rasulullah pernah bersabda, jika kita diberi pilihan dan kita mampu untuk mati di bumi Madinah, kita berusahalah untuk mati di situ. Sebab mereka yang mati di bumi Madinah akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. So, kita jangan takut untuk pergi dan mati. Jangan takut. Kita minta pergi dan kembali. Tapi kalau ditakdirkan Allah untuk kita pergi dan tidak kembali, itu satu bonus untuk kita sebenarnya tuan-tuan. Jangan risau apa yang ada dah tinggalkan. Kan kita dapat preparation yang terbaik sebelum kita datang. Lepas tu kita ingat, kalau kita mati di bumi yang terbaik, insya-Allah akan ada yang lebih baik untuk kita di akhirat kelak. Okey? Yang seterusnya, saya nak kita semua faham, pahala menunaikan solat di Masjid Nabawi adalah 1000 kali ganda berbanding menunaikan solat di masjid-masjid lain. Jadi, bila kita berada di bumi Madinah, jangan kita buat macam kita ada kat Malaysia. Kalau dekat Malaysia, kita selalu solat di rumah. Kita solat dekat pejabat. Kita tak solat pun dekat masjid. Jarang-jarang kita nak solat dekat masjid dan surau. So, dekat Madinah, bila kita faham 1000 kali ganda pahala lebih banyak berbanding dengan mana-mana masjid dekat bumi Malaysia ni. So, bila kat sana, make sure setiap waktu jangan lepaskan peluang kita sentiasa berada di masjid untuk menunaikan solat. Cuba bayangkan, kita solat hajat sekali, pahalanya macam kita solat hajat 1000 kali. Cuba bayangkan, kita solat tahajud 2 rakaat, macam kita, pahala dia sama macam kita solat tahajud 2000 rakaat dekat Malaysia. So, pahala yang Allah nak bagi dekat Madinah sangat banyak. So, bila kita berada di sana, kita rebutlah peluang untuk meningkatkan solat dekat Masjidil Nabawi. Yang seterusnya, dekat Masjid Nabawi ada makam Rasulullah. Ini salah satu keistimewaannya. Dekat Masjid Nabawi ada makam Rasulullah. Dan Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang menziarahi aku ketika aku sudah tiada, dia seolah-olah menziarahi aku seperti macam aku ada. Jadi kita sebenarnya nampak fizikalnya macam menziarahi makam Rasulullah, tapi hakikatnya sebenarnya kita sedang menziarahi Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada di bumi Madinah, tolong jangan lepaskan peluang untuk selalu mengunjungi makam Rasulullah. Sebab sebenarnya Rasulullah ada kat situ. Dan kita carilah ruang untuk selalu menziarahi makam Rasulullah yang berada dalam masjid tu. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada jemaah yang tak ambil pot pun, tak ambil berat pun untuk nak menziarahi makam Rasulullah. Kita berasa kesian dekat jemaah yang macam ni, sebab sebenarnya bukan dia yang tak nak jumpa Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah yang tak nak jumpa dia. Terus terang saya katakan, kita mesti ada rasa kecintaan nak menziarahi makam Rasulullah. Sebab kita kena sedar, kita ziarah makam Rasulullah seolah-olah kita menziarahi Rasulullah sama seperti ketika baginda hidup. So, jangan lepaskan peluang. Kita nak datang ke Madinah susah tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita ada di sana, just buat yang terbaik. Selalu pergi ke masjid dan selalu ziarah makam Rasulullah. Dan yang terbaik, okey, jemaah lelaki, setiap kali lepas solat fardu, lalu depan makam Rasulullah, sedekahkan Al-Fatihah buat Rasulullah. Kita buat baca doa untuk Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit doa yang kita baca ni, dekat akhirat esok, dekat padang mahsyar tu, Rasulullah ingat dekat kita. Dan manalah tahu Rasulullah pilih kita untuk diberi syafaat, terpaksa masuk syurga tanpa dihisap macam. So, kita buat benda-benda yang simple ketika di sana. Mudah-mudahan kita buat sikit, nanti Allah bagi banyak dekat akhirat nanti. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang paling special dekat bumi Madinah antaranya adalah di Madinah dalam Masjid Nabawi ada satu kawasan yang dipanggil Raudah. Raudah ni terletak di antara makam Rasulullah dan juga
mimbar Rasulullah. Dan tempat ini adalah salah satu daripada taman syurga yang ada dekat dunia. Okey, taman syurga yang ada dekat dunia. Dan kelebihan tempat ini, doa, orang yang berdoa di situ sangat mustajab. So, kalau berpeluang, kita cari tempat masuk ke situ, berdoa banyak-banyak. Inilah kelebihan-kelebihan yang ada dan kita boleh rebut ketika berada di bumi Madinah. Bila kita faham, mudah-mudahan kita lebih suka dan lebih seronok untuk lebih kuat meningkatkan ibadat di sana nanti. Saya rasa cukup untuk perkongsian keistimewaan bumi Madinah. Harap-harap anda faham. InsyaAllah kita teruskan dengan soalan yang Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak